Wow! Wow! T-Rex! Itu. Itu. Ah! Dino Trainers! Wow! Click here to subscribe. Kita dah sampai. Inilah Dewan Matahari. Wah! Kalau lulus di sini, kita dah boleh naik taraf. Saya dah tak sabar. Mari teruskan cabaran. Kuak, kuak! Dewan Matahari, saya datang. Richie, tunggulah. T-Rex, lompat. Dragon Flame. Wah! Wah, wah! Haji. Itu Spino. Wah, wah! Richie, dah lama tak jumpa. Awak semakin kuat. Itu Xiao Feng lah. Xiao Feng, awak buat apa kat sini? Jangan-jangan awak ni pengawas di sini tak? Betul tu. Baguslah kalau macam tu. Kami datang untuk diuji. Jadi boleh tak kalau kali ni... Tak ada masalah. Saya akan bagi yang paling susah untuk awak semua. Apa? Macam menarik. Apa ujiannya? Kandungan ujian ialah untuk selesaikan satu tugasan. Awak tengok. Ini ialah Pulau Naga. Akhir-akhir ni ada banyak kekecohan berlaku. Tugasan awak adalah untuk cari punca kekecohan ni dan bawanya kemari. Tak ada masalah. Serahkan pada kami. Baiklah, saya akan tunggu berita gembira dari awak. Kami bertolak sekarang juga. Wah. Wah. Sunyi je tempat ni. Tak ada kekecohan pun. Bunyi apa tu? Ini bunyi Dino minta tolong. Bunyi tu datang dari arah sana. Mari kita pergi tengok. Bahaya betul lah. Apa yang berlaku ni? Kenapa mereka lari? Mereka macam takutkan sesuatu. Xiao Feng kata ada kekecohan. Mari kita siasat. Apa benda tu? Dia kat sana. Kuta! Kat sana. Itu. Kuta! Peci, awak tak apa-apa? Kuta! Dia kata tak apa-apa. Nasib baik kita cepat sampai. Kalau tak, habis dikerjakan dino jahat tu. Dino jahat? Yang bayang hitam tadi itu ke? Kuta!
Ya, betul. Peci kata dino tu suka mengacau dan cetuskan huru-hara. Kalau macam tu, kekecohan di Pulau Naga mesti angkara dia. Senang kerja kita. Tangkap dan serah pada Xiao Feng. Lepas tu kita pun luluslah. Mari kita kejar cepat. Itu Tabosaurus. Jadi, bayang hitam tadi tu dialah. Macam bukan. Kepala Tabosaurus macam lebih besar. Lagipun dia macam dah tidur lama. Kita cuba tengok dari depan pula. Tunggu kejap. Kita memang kena lalu jalan ni ke? Tarbo ni ganas. Kalau terbangunkan dia... Nak takut apa? Selagi saya dan T-Rex ada, pasti tak ada masalah. Kuak, kuak. Kuak. Wah! Sebab awak adalah yang saya risau. Alah, jangan cakap banyak. Mari pergi. Jangan tolak saya. Itu. Janganlah tolak. Saya boleh jalan sendirilah. Itu. Itu. Dialah. Bukan kami, tapi dia. Kita berpecah. Pergi. Janganlah ikut saya. I'm a hit. Howell, Hadi. Richie, kami tadi perhatian dia. Awak cepat kejar dino tu. Baiklah, T-Rex. Mari kita dapatkan dia. Kuak, kuak. Mana dia pergi? Itu. Mana? Cepat keluar. Kuak, kuak. Itu. Itu. Dino apa pula ni? Itu. Dinosaurus. Dino yang jarang dijumpai. Itu. Aloh, apa yang kelakar sangat? Mungkin sebab dia usik kita tadi. Jadi dia rasa kelakar. Kuak, kuak. Itu. Kuak, kuak. Itu. Kuak. Itu. Wow. Kuak, kuak. Wow.
Wow. Wow. Wow. T-Rex! Itu. Itu. Ah! Itu. Wah. Wah. Hah? T-Rex! Itu. Huh? Itu. Apa pula ni? Gelilah. Janganlah macam ni. Kuak, kuak. Kuak. Kuak, kuak. Kuak, kuak, kuak. Piu. 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 Itu. 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 Richie, cepat ke sini. Howell, Hadi. Itu. Kekecohan tu semua disebabkan dia. Itu. Ini sebab dia. Jadi, jom tangkap dia dan siapkan tugasan kita. Enki, Vilo, serang! Yuhu! Acu! Itu. Itu. Sekali lagi. T-Rex, serang! Kuak. Kuak. Itu. Itu. Acu! Kuak. Itu. Kuak. Yeay. Alamak, dia dah lari. Mari kita kejar. Ketua, ada arahan baru ke? Saya ada terima berita yang sekarang ni T-Rex berada di Pulau Naga. Baiklah, sekarang juga kami pergi tangkap. Tunggu dulu. Kali ni kita ada matlamat yang lain. Dino mana pula? Kita tangkap Alo. Tangkap Alu? Dia seekor dino yang istimewa. Orang atas sanakkan dia untuk kajian. Saya faham. Serahkan kepada kami. Alo dah lari ke mana ya? Kita kena cepat tangkap dia. Ha? Ada sesuatu. Itu. Ha? Cepat elak. Itu. Itu Alo lah. Kenapa Kano kejar dia pula? Mesti dia ada buat hal sampai Kano naik marah tu. Itu. 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 Elo ni pun satu. Nakal betul lah. Kita kena ikut dia. Jangan bagi dia buat hal lagi. Betul tu. Ikut dia. Itu. Itu. Kita dah jumpa. Itu. Mari kita bertindak sekarang. Tunggu. Alo ni sangat licik. Kita kena lebih bijak. Awak ada rancangan ke? Saya dah tahu. Howell, awak tarik Alo ke sini. Lepas tu, kita guna batu ni untuk sekat dia. Inilah masanya untuk guna umpan makanan. Baiklah, Archie. Awak guna pizza ni untuk umpan dia, okey? Hey! Ini bukan untuk awak makan. Itu. Itu. Itu.
Itu. Piu. Itu. Piu. Sekaranglah masanya. Kuak, kuak. Yi. Dah dapat tangkap. Lepas serahkan pada Xiao Feng, selesailah kerja kita. Itu. Piu. Biar betul. Dia boleh lompat setinggi tu. Itu. Datanglah sini. Awak tak boleh lari lagi. Serang! Piu. Itu. Piu. Aduh! Venom! Kuak, kuak. Itu. Itu. Buka ruang tempur. Kat sini, saya dah tak takut pada awak. Kita serang! Dimensi evolusi dibuka. Keluarlah! Rasio. Kuak, kuak. Giliran Berbuka. Berbuka. percepatan evolusi! Kuak, kuak. Queen Ratchet! Itu. Hello, mari ikut kami balik. Kami bukan nak cederakan awak. Itu. Dia takkan dengar. Kita serang! Itu. Itu. Hah? Itu. Yi. Enki, armor hit! Ratio, power missile. Itu. Maafkan saya, Hardy. Tak apa. Keluar. Dia terlalu lincah. Saya ada cara nak lawan. Sekejap lagi T-Rex serang dulu. Awak serang sama-sama. Berbuka. T-Rex! Percepatan evolusi! Kuak, kuak. T-Rex! Dragon Flame! Itu. Peluang dah datang. Enki, armor hit! Itu. Huh? Ratio, tahan dia! T-Rex, serang sekarang! Yi. Bahaya! Elok! Dah sampai pun. Sini ke Pulau Naga. Nampaknya betul lah. Baiklah, mari bertindak. Nak bertindak macam mana? Pulau ni kan besar. Dari mana kita nak mula cari? Saya dah bersedia. Apa? Mesin buruk tu lagi? Kat sini ada respon. Hei, tunggulah saya. Isyaratnya kuat. Mesti dekat. Kenapa dah tak ada respon? Rosak ke? Saya dah cakap benda tu tak boleh pakai. Kenapa ada batu jatuh pula?
Jangan makan saya! Episod akan datang. Elo dah selamatkan Richie. Betul ke dia ni dino yang jahat? Apa rahsia yang dipendam olehnya? Dalam masa yang sama, pemburu masih cuba mendapatkan T-Rex. Kali ini, Elo juga menjadi buruan mereka. Boleh ke Richie lindungi kedua-duanya? Episod seterusnya, Rahsia Elo. Teruskan menonton. Dino Trainers! Wah! Click here to subscribe.